Hey yo, saya Izmi Sato dan juga Razi. ini kita akan mencari Hot Wheels kan. Oh, betul. Kita akan pergi ke KLCC dan juga Sungai Wak. Sesi pertama kita akan pergi ke My Town. Untuk apa? Cari hunting. Next kita kalau ada gaji baru kita angkat, kita tengok dulu, kita simpan. Kita dah beli tu, kita survey. Okey. Oh, kita turun bawah kan. Let's go. Nak pergi ke arah My Town tu kita kena turun bawah, tukar kepada LRT. Itu normal tu. MRT. Kita ambil stesen nak pergi ke arah Pasar Damansara untuk pergi ke My Town. Sebelah tu yang paling panjang lagi. Panjang. Nak jadi pengumpul Hot Wheels ni, dia kopi dia memang mahal. Untuk orang yang nak cari barang rare, dia susah nak jumpa. Orang kena pergi beli cepat lah sebelum dia, orang kata dah tak buat lagi untuk stok tu, dia akan jadi limited. Ni dia dah banyak dah kumpul. Saya ni masih baru lagi lah, ada je nak kumpul kan, buat koleksi. Okay, kita pergi tengok sini dulu Kita tengok dulu mana ada. Itu sadar. Tapi lebih orang beli Merdeka ni gila, berapa pulung kau? Jadi dapat RM10 Kau satu. Dia Tu orang kata jual balik. ini yang paling mahal Saga ni. Untuk yang ni Saga je yang paling mahal, RM80. Yang lain ada yang around 30 dengan 20. Dulu pada, dulu yang bawah tu lah. First kali kita pergi ke DIY. Sebab kita nak mencari hook untuk saya punya gantung Hot Wheels tu. So kita pergi ke tingkat 2, pergi ke Mr. DIY Plus. Lama tak shopping kat sini kan, dekat My Town ni. Jalan pun sekali-sekala. So baru hari ni saya dapat keluar dengan adik saya. Okay, kat DIY ni tingkat 2 je. Saya biasalah pergi. So kalau korang nampak lah dekat atas ni. Dia dekat atas tu je. Inilah Mr. DIY dekat My Town ni yang paling besar lah, Mr. DIY Plus. Dia dah campur Mr. Toy dan juga Mr. Dollar. Misi mencari hook. Manakah hook? Manakah hook? Ni kita dah jumpa collection untuk Hot Wheels. Ada yang besar, ada yang kecil. Just korang boleh lihat lah. Sekejap saya pusing. Apa usah sudah. Honda orang nak ambil Honda. Ini Transformer ni? Transformer ni Tak ada value? tak tahu lah. Pasti lah. Macam tak ada apa yang kita nak lah. Tuah malangnya tak ada. Tengok pun tak ada barang jackpot. Ni blokis, siapa yang peminat kumpul blokis punya figura, kita ada kat sini lah. Satu. Kau nak beli dua. Satu beli. Kau nak tengok satu pun cukup lah. Okay, jom. So kita payment dulu. Kita tunggu dia bayar dekat belah sana tu. Dah. Sukses. Satu barang sudah komplit. Okay, kita nak pergi mana? Sekarang jom kita terjah Toys R Us dulu. Jalan-jalan kat Toys R Us atas. Kita cuci mata dulu, tengok ada barang jackpot ke tak dia kan. Toys R Us pun kadang ada rare juga barang dia. Harap diorang stok lah. So selalu saya beli kat sini lah guys. Lebih banyak. Ada 10. Semua 10. So kalau semua nak barang rare ni bawah ni. Barang rare ni 30. Fast Rares. Dia ni macam-macam kedai masuk lah. Aku pun tak perasan yang kedai ni ada jual Hot Wheels sekali. Rajin mencari. Ada barang jackpot guys.
Tak ada barang Dia jadi. biasa je fantasi. Ini Ada. biasa punya, tak Dia ada. biasa. Ada pun yang rare ni yang satu rare. Okey, kita sekarang ni nak masuk ke kedai Toys. Ya, Toys ni ada bermacam-macam jenis Hot Wheels yang kita boleh dapat. Kemungkinan besar akan ada value yang paling tinggi kat situ. Ni lah, kedai game. Ada. Pilihlah. Bermacam-macam kau boleh dapat. Ni banyak lagi lah kau punya pilihan. So ni guys, ini banyak gila jackpot tapi harga 100 lebih. So bajet kita pun bawah-bawah 100 je. Kita tengok dulu kan. Bila sampai masuknya duit baru kita angkat. Okay, nampaknya tak ada apa-apa yang menarik. Kita pergi ke tempat seterusnya. Di mana? Bukit Bintang. Pergi KLCC kot. KCC dulu ke Bukit Bintang? Bukit Bintang. Bukit Bintang kan? Ke MRT. Waktu kita dah pergi MRT Sungai Wang. Dekat je kan KLCC dah. Betul. Dekat je. Dekat je, boleh jalan kaki. Betul. Sabar, kau janganlah gelak, sabar. Bodoh. So Dah kenapa kau so-so? aduh lah. Aduh. Sedap lah. Kita lagi ke IKEA lah. Sebab IKEA ada dekat kan. Jom kita tengok meja-meja decoration dalam bilik. Sebab saya nak beli meja. So nak tengok kos dulu. Dan nanti bila ada masuk gaji ke apa, saya angkat, saya set up. So ni guys. IKEA the way. Uish, aku tak boleh bro tengok dia punya decoration. Ni simple, memang simple. Ada lagi jenis-jenis bilik yang korang idamkan, yang korang nak buat, korang boleh tengok dekat IKEA punya ni lah. Ni tempat-tempat untuk ni kot, budak-budak perempuan kot. Ada siap jahit lagi, tapi saya memang suka jahit. Kalau saya ada meja macam ni pun saya rasa seronok sebab korang boleh letak bahan-bahan untuk korang gunakan kan. Dekat atas tu memang dah inilah bilik idaman saya. Satu meja petak macam mana harga dia. So kita mencari meja untuk ngam dengan bilik saya. Jadi saya nak buat setup meja dalam separuh macam tu. So nak tengok dulu kos. Buat apa tu? Macam lain macam tu. Macam pelik lah tadi. Apa? Yang fikir bukan ke? Meja gitu. Itu lah, yang itu lah kita nak cari. Mana? Yang ini betul, best. Ini gitu. kalau nak buat si gaming ke apa ke. Yang pendek meja. Itu lah. Dia ada macam ni lah. Ada Lebih kurang gini. Saya nak meja macam ni buat dekor. And then ni akan letak Hot Wheels ataupun memang pop mat atas lah je. kan. Atau pop mat. So ini yang saya ambil untuk buat yang ni best. Yang ni best. function. Ni memang function. Satu untuk edit, untuk YouTube, TikTok. Lepas tu kalau kau nak buat game pun boleh lah. Harga dia 2,400 je. Dia tak mahir untuk IKEA punya jalan ni. Saya je mahir shortcut ni. Yang ini lah. Macam mana? Eh. Macam mana sangat ni? Lain lah. Aku rasa. Macam lalu tadi je. Tapi kita ikut je jalan tadi ya. Aduh, pening juga. Abang saya pun sama guys. Dia boleh berkurang je. Susah juga. Aduh, hai. Meja Kalau nak meja ni meja paling basic lah. Harga dia 249. Sekejap. Belum tu nak cakap kan. Kita mesti mencari hobi apa jadi bikian. Itu lah. Dia berpromote IKEA. Sabar korang. Nanti kita sambung ke segmen Hot Wheels. Sebab kan nak cari kos dulu. Nak tengok meja kecil untuk Sekejap je video ni. Okay, we are now arriving at Bukit Bintang. So, kita nak menuju ke arah Sungai Wang dekat belah sana tu. Tapi kena tunggulah macam biasa, traffic light. Okay, kena dahulu. Dahulukan dulu kereta. Dahulukan dulu kereta. Lepas dia orang dah stop, baru kita berjalan. Let's go.
berapa? 1. Tingkat 3. Level 1 baru. Mana lagi ada? So, jangan ada kalau kenapa eskalator di kanan kiri. Kenapa tak ke atas? Tanyalah organizer dekat sini yang buat shopping ni. Tingkat 3, rasanya kita dah sampai ke tingkat yang kedua. So kita cari, let's go. Kita cari tempat. Mana? Kedai Hot Wheels tu dia dekat bahagian-bahagian sini je. So kena rajin-rajin lah cari. Semua tutup je. Tikus. Ada tak? Ada buka ke tak ni? Entah. Kedai game. Nintendo pula. Yang ujung. Tikus yang 68. Jom. Sendeko. So guys, kita dah jumpa Sugar Hot Wheels. Kat situ. Situ betul. Betul Penat yang macam tadi saya tunjuk kat orang tu. Dia belah sini. Ada barang lain guys. Info RM12. So inilah Hot Wheels. Okay, untuk kolektor Hot Wheels korang boleh dapatkan dekat belakang ni. Ada bermacam-macam jenis Hot Wheels yang korang beli. Korang perlu datang dekat Sungai Wang tingkat 3. Okay, kedai dia dekat-dekat dengan food court sana. Dan then korang boleh nampak ada misi DIY terus lagi. Boleh? Oh, 8. Lapan. InsyaAllah. So ini yang kita nak. Ini yang kita nak. Ini harga jangan main lah. Jangan sentuh pun tak apa. 95. Dan lagi tak? Lagi makan. Kat sini. Ni. Formula 1 RM160. Sini Ini kalau sentuh cover jangan jual. sentuh. Cover Hot Wheels. Okay, aku tunjukkan dekat korang harga Formula 1 Hot Wheels yang limited edition ni. Harga 105, harga 100, 160. Mungkin ikut condition dia kot, packaging dia ada kemat ke tak ke. 150, 110, 160. Depends pada condition kotak dia. 95, 75, 65. Okey. Dia ada 3 Saya pun tak tahu apa perbezaan dia. Mungkin pada corak ke atau apa kan. Harga beza-beza. Ni 55, 80 dan juga 65. Peningan nak fikir tu. Dia dah pening fikir tu. Pandai-pandai lah dia. Guys. Ush, ini grey ni. Pula. Kenapa ni nak pilih yang mana? Banyak sangat. Betul tu. Ni design pada comel RM10. Itu story ni. Ni boleh set lagi lah. Okey lah. Takut nanti kalau tak angkat awal kan orang angkat Semua sudah. kolektor tengah perhatikan barang-barang yang diorang nak beli lah. Kemudian dengan harga yang mampu milik. Semua macam. Memang awal. Dia sudah angkat ke? Belum lagi fikir lah. Itu pasal ada beti warna tu lah. Ini National D 70. Boleh sampai 70 harga dia. Ada lagi guys Honda. So ni Honda. Yang Honda Civic. Honda Civic ni Honda Civic tak ada. Yang ni Honda Civic. Oh sama juga itu.
Saya jumpa kat Lalaport. Harga ni 16 lebih 200 kat Lalaport. Kira-kira RM50 100 daripada harga 155 dia ada diskaun dah. Lego lah. Boleh collect Lego juga ni. Tengah buntu lagi. Tak tahu pilih yang mana. Banyak pilihan kat sini. Uish. Nampak lah tadi harga 85 tu. Sebab ni baru keluar. Ni original sebab berat ni. Motor dia tu. Ni berat tu. Berat. Boleh rasa. Berat. Sekejap tengok. So guys, saya beli ni satu. Next time kalau gaji, saya datang balik, saya buang. Of course saya buang. Saya sakit Fast Furious. Allah. Kita main dekat sini. Kita sakit di sini. Ini favorite. Jadi saya akan kat situ. Bila next gaji. Cukup terbayang. So kita pergi ke tingkat 2 tingkat bawah. Kita tengok bawah. Apa dia? Dia ada dua property. Satu atas, ini bawah. Kita tengok ni. First hobby. Ini lagi dia pot dah. Bawah. 好耐發覺，但係我心諗本身我 Dia pun啦， Ada. 因為最親都係賣盤咁樣。 boleh tengok dulu lah sini. Kat sini faham kan. 啊係，我係飛聽過聽唔識嗰田雞肉邊都有嚟㗎。 Mini pun 開 sama. 極水啊，又好似中意嘅做嗰個聽出嚟咁樣冇理，我唔知啦，所以講我都係我可以定多個百咁嘅嘢，啱我知啦。 Banyak banyak. Model transformer. Ini yang dicari-cari.我哋嗰套咯，記唔記得？ 180. Berat. Next time. Kan? Ini belum lagi cantik biasa. Tapi kan korang suka, korang pun datang kat sana. Yang peminat collection. Ni kau mendapatkan Fast Furious, sini je kawasannya. Korang boleh ambil. Tengok harganya 300. Ini patut kita beli and simpan. Kalau korang tak suka Hot Wheels, orang pada macam orang. Kepo kan. Kedai tadi tu dia ada barang yang kami cari tapi malangnya kita tak ada bajet untuk beli tu lah. Harga dah 170. So itu barang yang kita cari untuk hari ni lah tapi tak jumpa. Last tadi baru jumpa. Tapi tak apa, satu barang tu dah beli jackpot. Kita dah okey juga. Sekarang ni kita nak on the way balik. Sampai di sini saja video untuk kita pada hari ini. Siapa-siapa yang belum subscribe ataupun belum follow dekat mana-mana media sosial saya, korang boleh follow dan subscribe. Tekan link dekat bawah. Terima kasih sebab abang teman saya mencari Hot Wheels tadi. Ada masa kita akan buat video yang baru dan saya akan posting dekat mana-mana media sosial saya. Jumpa lagi, bye.